Orang Melaka tahu lah, Melaka Darul Mami Monster lah. Betul ke? Semua tempat pergi ada Mami Monster. Mami Monster ikon dia. Kira billboard semua kat Melaka. Betul. Cerita dia 1971, founder dia lah, Pang Chin Hee ni dia bukan lokal lah, dia main dari China kan. So that time dia berniaga macam-macam lah, tak jadi. Dia buat repair kereta apa semua tak jadi. Dia dapat idea, why not buat instant noodle dengan nama Lucky Noodles. Instant noodle dulu dia duk bawa pergi jual dalam kampung, orang beli tapi orang return balik. So dia tak boleh pick up lah. Tapi one day anak dia tengok ayah dia berniaga, dia dapat idea. Dia kata orang ambil instant noodle tu makan terus. Kira tak sempat masak lah. Penoreh orang kerja kat kelapa sawit kan, mana nak pergi sempat masak, makan terus. So dia dapat idea, why not tukar mi segera tu jadi snack, jadi jajan lah. Waktu tu tak ada lagi snack dari bentuk mi. Mereka pun cuba ambil mi, mereka makan tengok tak ada rasa. So mereka buat R&D lah kat dapur. Mereka buat apa? Mereka ambil instant noodle yang dah masak, dah siap dah, tapi sebelum dikering atau digorengkan tu, mereka celup dalam sup ayam. Tu yang ada flavor, mi tu ada flavor, tambah dengan perencah. So mereka dah dapat dah, okay, barang dah baik lah. Dari mi segera dah convert jadi snack. So dia kata, ni kalau aku jual laki ni takkan jalan ni, kena tukar nama, branding. So waktu tu apa yang ikonik, dia kata makanan ni target budak-budak, so kena nama yang senang panggil. So budak-budak ni apa benda yang pertama depa dalam hidup panggil mak atau mami tapi kena ada benda lain, depa nak cari maskot. So maskot depa dapat idea dari Sesame Street. Kita tengok Elmo color merah, lepas tu ada member dia color biru. So depa hybrid kan, comel kan, budak-budak boleh relate, Mami Monster.